Hari ni kita nak makan kerabu Maggi. Seller ni rasanya dia buat home base daripada kat rumah ni. Bella Adik dia. Ha? Bella tengah solat. yang solat. Sorry lambat bang. Apa tak apa. Terima kasih. Dapat dah. Banyak ni. Kita dah habis ni. Buka pun dah bau. Sedap gila. Okay, kita start dengan ni dulu. Kerabu Maggi. Sekali dengan udang. Sekali rasa terus jatuh cinta. Yang ni RM16. Udang dia banyak ni. 1, 2, 3, 5. Bapak tu. Udang dia besar pula. Kau 1, aku 1. Kau 3, aku 3. Kau 5, aku 5. Okay. Fair, okay? Kau makan ini. Oh. Minyak. Uish. Sedap lah. Fresh. Bau fresh. Bismillah. I would say rasa dia balance. Manis ada, masam ada, masin just nice. Very nice. Oh, pedas kat Next kita try dia punya ayam, kerabu ayam. Oh ni mangga, kerabu mangga. Makan macam ni je ke? Kalau dengan nasi macam best je. Bismillah. Next kita try dia punya mini roll bites kot. Penuh dengan sayur. Sayur pun fresh. Ada 2 sos. Sos hijau dan sos Thai. Bismillah. Kita rasa dia punya sos Thai dengan ni. Saya makan dengan ni lah, dengan sayur Oh lah. Macam ni. Ni cara makan dia. Mana ni? For dessert, rojak buah. Kena go lah. Portion dia banyak sangat. Tak expect. Ingat kan portion kecil-kecil je. Overall, I really like the food. Rasa sedap. Portion banyak. Makanan dia semua fresh. Ingredient yang dia guna semua fresh. Harga pun okey, tak mahal sangat. So memang recommended gila. Habis Raymond. Sedap tak? Kau senyum. Mestilah sedap. Disebabkan sedap sangat, aku top up lagi untuk bawa balik rumah. Dia siap bagi sandwich free. Terima kasih.